yang ni. Okey alhamdulillah dapat hampir 2 kilo. Tolak botol ni 200 gram lebih. Inilah total dia untuk 7 koloni. 2 koloni yang mula-mula tadi dah hampir 1 kilo. Lagi 5 koloni memang makin kurang sikit lah. Macam itulah, ada koloni yang kuat, ada koloni yang lemah tu dia sikit lah madu dia. Alhamdulillah rezeki yang ada hari ni setelah 2 bulan ni. Sebab itulah gangguan tempat sumber makanan Kelulut ni dah diganggu oleh manusia. Hutan-hutan dekat situ, hutan lah, telah dibersihkan. Situ kawasan pokok akasia banyak. Kalau dulu tiap-tiap bulan memang boleh sedut dengan hasil 4-5 kilo untuk 8 sarang. Jadi satu sarang biasa average 500 gram. Kali ni dapat average bagi lah dalam 300 gram lah kot. 300 gram untuk purata. Tapi ada yang sikit, ada yang banyak tadi. 2 koloni yang mula-mula ada dapat banyak, hampir 1 kilo. Yang lain tu sikit. Okey, hari pun dah petang, nak berbuka. Ni 8 hari bulan 3 ataupun 18 Ramadan. Kita menyedut madu ni hasil. Ada tempahan ya. Tapi adalah balance untuk kita gunaan sendiri. Saya ada juga ni madu lebah. Ni madu lebah. Ni madu lebah Okey, ni pula madu Kelulut. Ni madu lebah ni cair sebab dah dicampur ni madu halia. Ini madu Kelulut ori daripada sarang dia tadi. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye bye. Bye. Nak madu? Nak madu ni? Okey, boleh. Madu lebah. Bye.